Assalamualaikum and hi everyone, welcome back to another YouTube video. So today I am saya baru balik dari kelas tuition, and lepas ni kawan saya ajak saya. Kenapa saya ni? Kawan Awi ajak Awi pergi ke sekolah diorang sebab diorang ada buat kempen. Tak tahulah, tapi dia bukan kempen, dia carnival lah. Diorang ada buat carnival. Sebenarnya co-curriculum, tak tahulah apa, tapi saya harap saya dapat pergi jumpa diorang. Tapi saya sangat kenyang sekarang, so saya nak fikir 2-3 kali dulu nak pergi sekarang ke ataupun nanti. And I'm so excited nak jumpa diorang. Jumpa nanti, bye. And I harap I akan buat lagi banyak-banyak video. Assalamualaikum and hi everyone. My name is Awi and you guys are watching my birthday video. Hari ni seperti yang korang tengok dekat thumbnail tu, yes, I nak unboxing something. I nak unboxing anak baru I macam biasa. So tadi I ada cakap, I ada buat video yang I baru balik dari tuition. Lepas tu, I balik tu I tidur sekejap. Tapi, I ingat I tidur 1 jam, 2 jam. Rupanya 3 jam. So, I bangun dalam pukul 1 macam tu lah. And then, I bergegas. Lepas tu, I pergi sekolah lama. Yang first sekolah menengah dulu. And then, dah jumpa kawan I. Cakap-cakap, lepak-lepak. Tak ada lepak. Tapi sepatutnya tadi I lepak. Cuma, I dah tercall my dad. Suruh ambil. Diorang last minute juga beritahu suruh lepak. So macam, oh bapa I dah on the way, takkanlah I nak suruh dia patah balik rumah kan. Jadi tak apalah. And then bila I balik, I tengok kat katil I, finally I dah lama dah I beli ni. I buat first payment dulu, tapi payment tu tersalah payment, which is I sepatutnya bayar sekali dengan postage. Masalahnya masa I nak bayar postage tu mesti memang tak ada masa langsung. Memang seminggu I take dalam 2 weeks baru bayar postage tu. Sebab memang I busy gila bulan lepas. Bulan lepas memang sangat busy ya. I kena balik awal. Lepas tu ada kadang I lupa nak pergi 7E. Lepas tu I tak sempat lagi. Lepas tu I dalam 2 weeks tu, and then third week tu baru I beli. I rasa minggu lepas I bayar dia punya postage tu. I bayar, lepas tu dia seller tu cakap dia terus hantar. And memang trust seller. I memang banyak beli masyhur dekat dia. Memang semua anak-anak I dari seller tu, kebanyakannya lah. Ada yang dari lain. Ada satu je yang dari Shopee, tapi yang lain tu memang I beli kat seller ni. Memang trust seller. Memang I support dia gila-gila. So jadi kita baru masa kita buka lah anak kita yang ada dalam ni. I memang tertunggu sangat sebab comel. Sekejap, I ambil gunting. My pencil box I masih tak tukar sebab I love teruk-teruk dengan ni. I sayang gila nak tak pakai benda ni. Macam membazir ya. Saya ada 1 tahun lagi nak sekolah. So kita buka lah ya. Tapi ni tak payah pakai gunting. Boleh buka macam ni kan. Bismillah. Nervousnya. Okay, sekejap. Dah lama tak beli masyhur. Cerita dia macam ni sebenarnya. Okay, sebelum kita buka, kita cerita dulu ya kan macam mana I boleh terbeli ni. Dia macam ni, okay. I ni kan, I memang minat Matesu, and I beli dekat seller tu memang tak ada terus yang lain I beli selain Matesu. And I selalu tanya dia, ada stok Matesu tak? Ada apa lagi? Ada jenis ni tak? Matesu ni tak? Ada apa lagi jenis Matesu kan? I memang fans gila-gila dengan Matesu. Kalau korang tengok previous video, memang banyak gila Matesu. And then satu hari ni I memang dah tak beli apa-apa lagi Matesu dekat dia. Sebab dia pun memang kan sekarang kan memang susah gila nak cari Matesu. Lepas tu kan, ada satu hari ni dia chat Awi. Dia cakap nak tak beli Matesu ni. Lepas tu I macam mesej dari siapa ni? Tapi Awi macam, oh tak apalah, simpanlah duit dulu. Masa tu memang cun-cun. Masa tu Awi ada
duit simpan. Memang kalau Mak Tetsu memang tak boleh belah lah duit. After that, dia tanya lagi. Dia tanya pasal Mak Tetsu ni. Nanti kita tengok Mak Tetsu apa. So dia tanya pasal Mak Tetsu ni. And Awi memang, kalau Mak Tetsu yang ni, Awi memang fans gila-gila. Memang sebelum ni Awi pernah cari tapi tak dapat. Sebab memang stok memang terus habis macam tu. Tapi tiba-tiba sis ni dia chat, dia cakap Mak Tetsu jenis ni, Mak Tetsu jenis ni pun ada. Lepas tu Awi macam No Mak Tetsu favourite. Sebab Awi memang cari, kakak Awi dah beli. And then of course lah Awi jealous kan. Oh, Mak Tetsu ni lah yang I cari betul-betul tu tapi tak dapat. Tapi bila sis ni tunjuk kan, macam nak beli ke tak nak, Last I beli juga. Dia ada dia offer dekat Awi masa tu. Kalau Awi ambil 2, postage free. Lepas tu harga dia pun jauh berbanding ni. Tapi Awi memang tak nak yang Mak Tetsu yang satu lagi tu. Bukanlah Awi tak nak, Awi nak je. Cuma yelah kita nak save money kan. So Mak Tetsu ni dia lebih, apa orang cakap, macam dia lebih murah daripada Mak Tetsu yang satu lagi tu. Cuma kalau offer tu ikutkan Mak Tetsu tu murah juga. Tapi yelah nak save duit kan, tak nak beli banyak. Total dia dalam 160 kalau beli dua-dua. So Awi macam no lah, beli satu je. And then terbelilah. Macam tu lah kisah dia. Dia bukannya sengaja beli, tapi dia terbeli. Tapi kita membuang masa, kita buka lah ya anak kita ni. So I boleh lah macam-macam dengan kakak I. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Comelnya dia. Comel tak? Ya awak comelnya dah lah kecil. Lepas tu comelnya. Masya Allah comelnya awak. I boleh ASMR ni. ASMR. Macam biasa ada freebies. Tak ada mushroom. Hope so. Kalau you tidur dengan Mak Tetsu tu memang lembut. Kepala dia besar tu, dia memang lembut gila. Memang besar. And memang I recommend gila kalau you guys nak beli. Macam kalau you guys nak benda tu berfaedah dalam dunia, macam dalam kehidupan seharian korang belilah ni. Sebab kalau tidur kan, contoh macam ni tidur, you pegang macam ni, serongkan dia. Sebab ni memang sangat-sangat soft, sangat comel, sangat besar, kepala besar, tengok comel. Tapi ni agak mengganggu sikit lah. Tapi dia comel, dia soft, dia I masih update lah sikit kan pasal Treasure, tapi tak se-update macam dulu. Macam always update, always save their pictures in Weverse and Twitter. Mashiho jarang post. I rasa ada something lah. Sekarang ada flash pula. So ni bunga fake. Tapi bunga fake ni dari my dad. So I simpan dekat pasu ni. Ni masih ada kata-kata. Ada satu lagi macam happy birthday, tapi dia dah hilang kat situ. Tak apalah. Ini kenapa ni blur? Okay. So dekat sini I ada ambil satu daun dekat sekolah I dulu. And then I letak kata Mashiho. So yang ni masa tu Cun 89 yang dia keluar dari grup tu. Masa tu Cun dia keluar dari grup. So memang sangat sedih masa tu. Tapi tak apa. So ni my corner. Ni ada sibuk sikit dah. Ni I punya barang yang berharga. Ni I rasa ni Mashi kot. Lepas tu ni Yoshi. Lepas tu ada buku Mak Tetsu. I beli, lepas tu I tak pakai sebab I sayang sangat. Yang ni my favourite. Ada lawak kampus. And then ada Wimpy Kid. And then this one. Yang dalam ni ada PC Ori.
PC ori. Depan ni gambar I, belakang ni. This one. So yang ni I dapat bila Ni bila I rasa dalam mini album tu. Yes, yang ni dalam mini album. Lepas tu yang ni I beli dekat dalam Shopee. Ni freebies rasanya. Yang ni I beli. Ini I beli mana? Ni bukan ori ni, tak silap. Kalau dalam plastik tu baru ori. Ni ori. Mashi. Dekat belakang pun ada mashi. Yang ni kawan I bagi. Yang ni pun kawan I bagi. Yang ni I dapat dekat dalam box. Yang ni sama dengan ni. Yang ni apa Oh, tak ada lagi dah.